Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Cik Muhammad Nabil Danish bin Cik Nawawi, yang kedua, Muhammad Haziq Azazi bin Mahathir, dan yang ketiga, Muhammad Alif bin Bahrom. Dan kami bertiga akan membentangkan suatu tajuk iaitu kerancuan bahasa dalam bahasa Melayu dalam konteks sintaksis bahasa Melayu. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita mesti tahu apa itu kerancuan bahasa dalam bahasa Melayu. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP, kerancuan ialah keadaan bahasa Melayu yang tidak teratur daripada segi pembakuan nahu bahasa Melayu, bercampur aduk terutamanya dengan bahasa Inggeris atau tidak tertib apabila digunakan dalam bahasa ranah rasmi. Jadi, dalam bahasa Melayu, kerancuan bahasa boleh difahami sebagai penggunaan bahasa yang keliru, tidak mengikuti peraturan baku atau bercampur aduk dengan unsur bahasa lain sehingga dapat menjejaskan kejelasan dan ketertiban bahasa tersebut. Kerancuan ini juga boleh terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya polisemi, homonim, dialek, juga beberapa faktor yang lain yang akan diterangkan oleh kami bertiga sebentar saja lagi. Dalam kerancuan bahasa, terdapat 6 bahagian. Yang pertama, polisemi. Yang kedua, konteks tidak jelas. Yang ketiga, kesalahan tata bahasa. Yang keempat, homonim. Yang kelima, ambiguiti semantik. Dan yang keenam, dialek, selangar dan rojak. Mari kita lihat satu-satu bersama contoh-contohnya. Yang pertama adalah polisemi. Polisemi bermaksud satu perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna, tetapi makna-makna tersebut berkait antara satu sama lain. Istilah ini berasal daripada bahasa Yunani. Poli bermaksud banyak dan semi bermaksud makna. Dalam bahasa Melayu dan bahasa lain, polisemi sering berlaku apabila sesuatu perkataan digunakan dalam konteks yang berbeza, menyebabkan maknanya berkembang tetapi masih berkaitan secara semantik. Di sini terdapat 2 contoh, satu daripada promosi kelab dan yang kedua daripada perbualan WhatsApp. Contoh polisemi yang pertama daripada satu promosi kelab iaitu Kelab Craft and Crumbs bawakan anda gabungan rasa dan reka yang pasti buat anda jatuh cinta. Perkataan jatuh secara asasnya membawa makna bergerak ke bawah akibat kehilangan keseimbangan. Namun, dalam ayat tersebut, perkataan jatuh tidak digunakan dalam makna literal, tetapi dalam makna kiasan atau figuratif yang berkaitan dengan perasaan. Makna literal bagi jatuh adalah pergerakan fizikal dari atas ke bawah akibat hilang imbangan. Contoh ayatnya adalah dia jatuh dari tangga. Tetapi makna kiasan yang dibawa dalam ayat contoh tersebut adalah bermaksud timbulnya perasaan cinta secara tiba-tiba. Contohnya jatuh cinta yang dimaksudkan dalam contoh tersebut adalah jatuh cinta oleh gabungan rasa dan reka yang hendak dipromosikan oleh kelab tersebut. Contoh polisemi yang kedua adalah daripada perbualan WhatsApp, iaitu masalah itu berat juga nak selesaikan. Makna berat yang digunakan ialah makna kiasan, bukan fizikal. Ia membawa maksud masalah itu sukar untuk diselesaikan. Ini menunjukkan polisemi kerana perkataan berat boleh mempunyai makna berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Contoh makna berbeza yang boleh dibawa daripada perkataan berat yang pertama adalah tekanan benda ataupun tidak ringan. Contohnya, batu itu sangat berat. Makna yang kedua adalah sukar ataupun susah. Contohnya, masalah itu berat juga nak diselesaikan.
Ini adalah apa yang nak dimaksudkan dalam perbualan WhatsApp tersebut. Dan makna yang ketiga adalah serius atau penting. Contoh, isu itu sangat berat untuk dibincangkan. Maknanya isu itu sangat penting ataupun serius. Seterusnya, kita lihat pula konteks tidak jelas. Konteks tidak jelas merujuk kepada situasi atau ayat yang maknanya sukar difahami kerana tidak cukup maklumat untuk menentukan maksud sebenar sesuatu perkataan, frasa atau ayat. Dalam bahasa, konteks sangat penting untuk membantu kita memahami makna yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis. Apabila konteks tidak jelas, pembaca atau pendengar mungkin keliru atau tersalah tafsir maksud sebenar yang ingin disampaikan dalam ayat ataupun perbualan. Di sini terdapat dua contoh konteks tidak jelas. Yang pertama, papan tanda di sebuah kedai, dan yang kedua, keratan akhbar. Contoh yang pertama adalah papan tanda di sebuah kedai yang bertulis rokok bayar dahulu. Frasa rokok bayar dahulu mengandungi struktur ayat yang tidak lengkap dan tidak jelas konteksnya, menyebabkan makna sebenar sukar difahami. Daripada frasa tersebut, dua makna boleh difahami yang menyebabkan kekeliruan. Makna yang pertama adalah pelanggan mesti membayar harga rokok terlebih dahulu sebelum mengambilnya. Dan makna yang kedua, rokok itu sendiri yang membayar dahulu. Makna ini tidak logik secara tata bahasa. Oleh itu, pembetulan yang boleh dilakukan adalah yang pertama, rokok hendaklah dibayar dahulu. Yang kedua, sila bayar rokok sebelum diambil. Dan yang ketiga, bayar dahulu sebelum mengambil rokok. Ayat pembetulan ini boleh membantu pembaca untuk lebih memahami apa yang hendak disampaikan. Kita lihat pula contoh yang kedua bagi konteks tidak jelas. Contohnya ialah keratan daripada sebuah akhbar yang bertulis kerajaan digesa perbaiki kaedah keterlibatan dengan doktor. Frasa kaedah keterlibatan dengan doktor mempunyai konteks yang tidak jelas. Tidak dinyatakan sama ada maksudnya ialah kaedah kerajaan melibatkan doktor dalam membuat keputusan, kaedah kerajaan berurusan atau berunding dengan doktor, atau kaedah doktor terlibat dengan kerajaan. Contohnya dalam dasar kesihatan. Dalam akhbar tersebut, tiga makna boleh disampaikan daripada keratan tersebut yang boleh membuat kekeliruan kepada pembaca. Jadi, pembetulan yang boleh dibuat jika maksudnya kerajaan perlu melibatkan doktor dalam dasar kesihatan, ayat yang boleh digunakan adalah kerajaan digesa memperbaiki kaedah penglibatan doktor dalam perancangan dasar kesihatan negara. Tetapi jika maksudnya kerajaan perlu memperbaiki cara berurusan dengan doktor, ayat yang boleh digunakan adalah kerajaan digesa memperbaiki kaedah perundingan dan komunikasi dengan doktor. Jadi, pembetulan ini boleh membantu pembaca memahami konteks sebenar yang hendak dijelaskan. Seterusnya, kita lihat kerancuan bahasa yang ketiga, iaitu kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak mematuhi peraturan atau struktur bahasa yang betul dalam sesuatu ayat. Kesalahan ini boleh berlaku dalam pelbagai aspek bahasa seperti morfologi, sintaksis, ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kesalahan tata bahasa sering menjejaskan kejelasan, kegramatisan dan keindahan bahasa dalam penulisan atau pertuturan. Di sini terdapat satu contoh
papan tanda larangan untuk menggunakan handphone, untuk menggunakan telefon bimbit. Bagi contoh, kesalahan tata bahasa adalah daripada papan tanda larangan. Ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan ejaan. Perkataan tangang ialah ejaan yang salah dan ejaan yang betul adalah tangan. Kesalahan yang kedua adalah penggunaan imbuhan. Perkataan mengguna adalah salah dari segi tata bahasa. Bentuk yang betul adalah menggunakan, kerana kata dasar guna perlu menerima apitan awalan men dan akhiran kan apabila digunakan sebagai kata kerja transitif. Maka frasa yang betul ialah dilarang menggunakan. Dan terdapat satu lagi kerancuan bahasa, iaitu bahasa rojak apabila papan tanda tersebut menggunakan perkataan phone, iaitu daripada bahasa Inggeris. Jadi ayat yang betul yang sepatutnya digunakan adalah dilarang menggunakan telefon tangan. Terima kasih Haziq Azazi. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan homonim. Baik, mesti kita tertanya-tanya, apa itu homonim? Di sini, homonim membawa maksud perkataan yang sama ejaan dan sebutan, tetapi mempunyai makna yang berbeza sama sekali serta tidak berkaitan antara satu sama lain. Di sini telah saya senaraikan 4 jenis ataupun 4 ciri-ciri homonim. Pertama, mempunyai ejaan yang sama walaupun membawa makna yang berbeza. Kedua, mempunyai sebutan yang sama bagi kedua-dua perkataan. Yang keempat, maknanya berbeza sepenuhnya dan tidak mempunyai sebarang kaitan antara satu sama lain. Dan akhir sekali, iaitu ciri-ciri yang paling penting, makna sebenar hanya dapat ditentukan melalui konteks ayat yang digunakan. Maksudnya, jika kita nak tengok suatu maksud perkataan itu, kita kena lihat konteks ayat panjang. Baik, bagaimana kita nak lebih faham terhadap homonim ini? Mestilah dengan diberikan contoh. Di sini telah saya berikan satu contoh bagi homonim. Baik, mula-mula kita baca dulu apa petikan akhbar atas talian ini. JPJ, sita lori dan bas guna tayar botak, tiada cukai jalan. Iaitu sumber daripada berita awani. Baik, dalam gambar tersebut, ayat yang digunakan ialah JPJ, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan, sita lori dan bas guna tayar botak, tiada cukai jalan. Di manakah kewujudan homonim di sini? Jelas dalam ayat tersebut, kita boleh lihat bahawa wujud penggunaan homonim, iaitu perkataan botak yang membawa lebih daripada satu maksud. Apakah maksud perkataan tersebut? Botak dalam ayat tersebut membawa maksud kepada tayar yang sudah mencapai had penggunaannya atau had penggunaan maksimum, iaitu tidak lagi mampu ataupun mempunyai bunga tayar yang sepatutnya. Secara mudahnya, tayar yang digunakan iaitu tayar botak ialah tayar yang dalam keadaan yang haus. Baik, bagaimana pula botak dalam erti kata lain, iaitu apakah maksud lain bagi botak? Okey, botak juga membawa satu maksud di mana seseorang yang tidak lagi mempunyai rambut di kepalanya. Di sini jelas kita dapat lihat contoh homonim di mana botak ini membawa dua maksud. Pertama, botak terhadap tayar iaitu tiada bunga, dan botak terhadap manusia iaitu tiada rambut. Seterusnya, saya juga akan menerangkan tentang satu aspek iaitu dikenali sebagai dialek. Baik, dialek ini akan diterangkan oleh dua orang. Dan pertama sekali akan diterangkan oleh saya dan keduanya akan diterangkan oleh Alif bin Bahrum. Jika kita telusuri dialek ini, apakah yang dinamakan sebagai dialek? Apakah definisi dialek? Atau apakah maksud dialek? Baik, dialek ini ialah variasi atau bentuk sesuatu bahasa yang digunakan oleh kumpulan masyarakat tertentu
iaitu mengikut daerah, tempat atau kumpulan sosial. Dialek mempunyai perbezaan dari segi sebutan, kosakata dan kadang-kadang tata bahasa, tetapi masih boleh difahami oleh penutur bahasa yang sama. Dalam konteks ini, penutur bahasa Melayu. Baik, apakah ciri-ciri dialek? Di sini telah saya senaraikan 5 ciri-ciri dialek. Pertama, berbeza mengikut tempat atau kawasan. Contohnya, kalau orang Kelantan dan orang Kedah menggunakan sebutan yang berbeza. Kedua, perbezaan sebutan atau bunyi. Contoh, dalam bahasa Melayu standard, awak, tetapi jika dalam dialek Kelantan menjadi demo. Demo itu adalah awak di dalam bahasa atau dialek Kelantan. Yang ketiga, perbezaan kosakata. Setiap dialek mempunyai perkataan khas yang unik. Yang keempat, ia masih boleh difahami oleh penutur bahasa yang sama. Walaupun berbeza, maknanya boleh difahami oleh penutur yang lain. Yang kelima, mencerminkan identiti dan budaya sesuatu tempat. Dialek menunjukkan asal-usul dan latar budaya penuturnya. Seperti saya sendiri, saya kadang-kala menggunakan dialek utara kerana saya mempunyai kampung yang terletak di Perlis. Contohnya, jika saya ingin bercakap dengan rakan-rakan, saya hendak tanya kepada mereka, ke mana mereka mahu pergi? Ke mana anda mahu pergi? Oleh yang demikian, saya akan tanya, weh, hang nak pergi mana? Semudah itu. Baik, apalah pembentangan suatu contoh yang jelas. Oleh yang demikian, di sini saya sediakan satu contoh bagi dialek. Baik, di sini saya telah ambil satu petikan ataupun satu kongsian daripada seorang pengguna laman Twitter ataupun X. Di sini beliau mengatakan, hang duk diam sudah, tak usah buat hang punya lok-lak tu. Gambar tersebut memaparkan penggunaan dialek yang jelas, iaitu dialek utara, di mana kebiasaannya digunakan oleh penutur yang tinggal di negeri utara Malaysia. Di sini, mari kita lihat di manakah penggunaan dialeknya. Terdapat 4 penggunaan dialek, iaitu hang, duk, tok sah dan lok-lak. Baik, apakah maksud dialek-dialek tersebut? Bagi hang, ia membawa maksud kamu. Manakala duk membawa maksud duduk, tok sah membawa maksud tidak perlu, dan lok-lak membawa satu maksud, iaitu perangai tidak senonoh atau juga menjengkelkan. Berdasarkan gambar tersebut, pengguna aplikasi X ini ingin mengatakan bahawa kamu duduk diam sahaja, tidak perlu buat perangai kamu yang menjengkelkan itu. Di sini jelas menunjukkan bahawa pengguna tersebut ialah penutur dialek utara, sama ada duduk di negeri Kedah, Perlis maupun utara Perak. Bagaimanakah kita hendak mengatasi perkara ini? Di sini, perkara ini tidak boleh mengatasi, akan tetapi kita boleh dibendung untuk diri kita supaya tidak terkeluar ataupun digunakan dialek ini ketika dalam urusan profesional. Dengan cara kita hendak melatih diri kita supaya lebih disiplin menggunakan bahasa Melayu standard dalam urusan-urusan yang rasmi. Seterusnya, saya juga akan menerangkan tentang ambiguiti semantik. Seperti kita lihat, ada gambar di situ. Cikgu, ambiguiti semantik itu apa? Baik, ambiguiti semantik ialah satu keadaan apabila perkataan, frasa atau ayat mempunyai lebih daripada satu makna disebabkan oleh ketidakjelasan makna sebenar. Hal ini menyebabkan pendengar atau pembaca boleh mentafsirkan maksud ayat dengan cara yang berbeza-beza, iaitu bergantung pada konteks ayat tersebut. Di sini saya dapat senaraikan 5 ciri-ciri ambiguiti semantik. Pertama, mempunyai lebih daripada satu makna, iaitu satu perkataan atau ayat boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara. Seterusnya, menimbulkan kekeliruan makna, iaitu pendengar atau pembaca mungkin tidak pasti akan maksud yang sebenar. Yang ketiga,
Makna bergantung kepada konteks, di mana tafsiran boleh berubah jika konteks ayat berubah. Yang keempat, ia boleh berlaku pada pelbagai peringkat bahasa, iaitu sama ada pada perkataan, frasa maupun ayat penuh. Dan yang terakhir sekali, iaitu ia memerlukan penjelasan tambahan supaya maksud yang sebenar dapat difahami, dan ia juga perlu diterangkan dengan lebih jelas. Apalah penerangan tanpa contoh yang bersesuaian? Oleh demikian, saya telah sediakan contoh bagi ambiguiti semantik. Di sini kita boleh lihat satu keratan daripada akhbar dalam talian, iaitu telah saya ambil daripada berita awani. Ipoh, kerajaan Indonesia menghargai bantuan dan sumbangan yang disalurkan rakyat Malaysia terhadap warganya di negara ini yang turut terkesan dengan pandemik COVID-19. Di sini, terdapat beberapa bahagian yang dapat menimbulkan ambiguiti dalam semantik, iaitu menghargai sumbangan yang disalurkan kepada rakyat Malaysia terhadap warganya. Frasa menghargai sumbangan di sini dapat menimbulkan dua kemungkinan makna kerana perkataan sumbangan boleh ditafsirkan secara berbeza-beza bergantung pada konteksnya. Di sini kita lihat ada dua tafsiran daripada ayat tersebut. Tafsiran pertama, kerajaan Indonesia menghargai bantuan berbentuk kewangan, makanan atau barangan keperluan yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat Indonesia. Dalam tafsiran ini, sumbangan bermaksud bantuan fizikal atau kewangan kepada mangsa-mangsa COVID-19 di Indonesia. Manakala bagi tafsiran kedua pula, saya akan bacakan ayatnya. Kerajaan Indonesia menghargai usaha kerjasama atau jasa rakyat Malaysia dalam membantu warganya. Contohnya melalui kerja sukarelawan, perkhidmatan, perubatan, juga sokongan dari segi moral. Dalam tafsiran ini, sumbangan yang bermaksud ialah usaha atau jasa yang tidak semestinya dalam berbentuk material atau kewangan. Seterusnya kita pergi kepada isu dialek. Dialek ialah variasi sesuatu bahasa yang digunakan oleh masyarakat di sesebuah kawasan atau daerah tertentu yang berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan, kosakata dan kadang-kala struktur ayatnya, tetapi masih dalam sistem bahasa yang sama. Dialek dianggap tidak sesuai dalam konteks rasmi kerana struktur ayatnya yang tidak menepati tata bahasa baku. Walaupun dialek penting sebagai warisan bahasa dan identiti daerah, penggunaan tidak sesuai dalam penulisan atau urusan rasmi kerana menyimpang daripada struktur sintaksis bahasa baku. Antara ciri-ciri dialek adalah mempunyai perbezaan sebutan dan kosakata mengikut daerah. Yang kedua, kadang-kala terdapat perubahan atau penyusunan semula struktur ayat. Yang ketiga, digunakan dalam komunikasi tidak rasmi dalam kalangan penutur setempat, dan yang terakhir menjadi lambang identiti dan budaya sesuatu masyarakat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh isu penggunaan dialek. Di sini saya sertakan gambar yang saya ambil daripada aplikasi WhatsApp. Contoh yang ditunjukkan di sebelah merupakan kesalahan dialek, dan dialek tersebut adalah dialek yang digunakan oleh beberapa masyarakat di negeri Perak. Antara punca berlakunya penggunaan dialek ini ialah dialek digunakan oleh masyarakat tertentu kerana ia mencerminkan identiti, asal-usul dan budaya tempatan mereka. Selain itu, penggunaan dialek juga memupuk keakraban dan rasa kedekatan antara kalangan penutur setempat serta memudahkan komunikasi harian komuniti tersebut. Baiklah, sini saya juga sertakan pembetulan ayatnya. Yang pertama, mana saya tahu kamu letak di mana benda itu? Dan yang kedua, kamu dah cari betul-betul ke? Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada contoh isu dialek yang kedua. Jika kita lihat contoh yang diberikan, ia merupakan tangkap layar bagi aplikasi WhatsApp juga, sama seperti contoh dialek yang pertama. Ayat tersebut menunjukkan pengguna merupakan seorang pengguna dialek bagi negeri Kedah. Hal ini kerana pada ayat tersebut dapat dilihat bahawa terdapat pengaruh dialek dan ia merupakan kesalahan pada struktur ayat.
Dialek yang digunakan adalah seperti hang nak mai dak rumah aku. Jadi perkataan hang nak mai dak rumah aku tu merupakan dialek yang digunakan di beberapa tempat di negeri Kedah. Jadi untuk pembetulan ayatnya adalah Li, malam ni kamu mahu datang ke rumah saya ke? Jadi seperti itulah pembetulan ayat yang sebenar. Seterusnya kita pergi kepada isu selanga pula. Selanga ini membawa maksud bahasa tidak rasmi yang digunakan oleh kumpulan tertentu seperti remaja atau rakan sebaya untuk berkomunikasi secara santai dan menunjukkan keakraban. Antara ciri-ciri selanga yang kita dapat lihat adalah yang pertama, ia bersifat tidak formal dan digunakan dalam situasi harian. Yang kedua, menyimpang daripada bahasa baku dari segi sebutan atau struktur ayat. Yang ketiga, mengandungi perkataan baru atau diubah makna asalnya. Yang keempat, digunakan oleh kelompok tertentu dan mungkin sukar untuk difahami oleh orang luar. Dan yang terakhir, cepat berubah mengikut peredaran masa dan trend sosial. Seterusnya kita pergi kepada contoh isu selanga yang pertama. Di sini saya sertakan gambar yang saya ambil daripada sebuah majalah. Daripada gambar tersebut, kita dapat lihat bahawa pelajar-pelajar tersebut menggunakan bahasa selanga pada spanduk mereka seperti jom join kami, Persatuan Library dan marilah join Persatuan Pacaragam Sekolah. Penggunaan perkataan join ialah bentuk selanga kerana ia berasal daripada bahasa Inggeris dan tidak mengikut tata bahasa dalam bahasa Melayu. Antara punca penggunaan selanga ini adalah yang pertama, pengaruh media sosial dan hiburan barat yang banyak menggunakan bahasa Inggeris. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya yang suka menggunakan bahasa santai dalam komunikasi harian. Antara langkah untuk mengatasi isu selanga ini adalah galakan penggunaan bahasa Melayu baku dalam urusan rasmi dan aktiviti sekolah. Yang kedua, adakan kempen atau pertandingan bahasa bagi memupuk minat untuk murid menggunakan bahasa Melayu yang betul. Di dalam gambar tersebut, saya akan sertakan sekali pembetulan ayat. Yang pertama, sertailah kami Persatuan Pustakawan. Dan yang kedua, marilah menyertai Persatuan Pacaragam Sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada contoh isu selanga yang kedua. Bagi contoh isu selanga yang kedua ini, saya ambil daripada aplikasi WhatsApp. Jadi, dalam gambar tersebut, ayat yang digunakan ialah Hakim ajak lepak malam ni dan kau ikut aku payung kau. Kedua-dua ayat ini mengandungi unsur selanga iaitu bahasa tidak rasmi yang biasa digunakan dalam perbualan santai. Jadi, perkataan-perkataan selanga dalam ayat ini selalunya digunakan oleh remaja-remaja. Jadi, kesalahan selanga yang pertama adalah perkataan lepak. Ialah selanga yang membawa maksud bersantai atau duduk berbual kosong. Selanga yang kedua adalah frasa payung. Frasa payung ini merupakan selanga yang bermaksud akan belanja seseorang, contohnya makanan atau minuman. Antara sebab penggunaan selanga ini berlaku adalah selanga digunakan kerana pengaruh rakan sebaya dan media sosial yang menjadikan bahasa santai lebih popular dan mudah difahami dalam kalangan remaja. Selain itu, penggunaannya memberi rasa keakraban dan gaya tidak formal semasa berkomunikasi. Jadi di sini saya juga sertakan ayat yang betulnya. Yang pertama, Hakim mengajak keluar pada malam ini. Kamu ikut saya akan belanja kamu. Seterusnya kita akan pergi kepada isu bahasa rojak. Baiklah, bahasa rojak ini merupakan campuran dua atau lebih bahasa dalam satu ayat atau pertuturan. Contohnya, campuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Ia sering digunakan secara tidak rasmi dalam perbualan harian. Bahasa rojak ini melanggar aturan susunan ayat baku kerana struktur dan bahasa antara dua bahasa yang dicampur tidak sepadan. Kesannya, bahasa rojak menyebabkan ketidakraturan struktur ayat dan boleh melemahkan penggunaan bahasa Melayu yang baku. Antara ciri-ciri bahasa rojak ini adalah
Yang pertama, mencampurkan perkataan atau frasa daripada bahasa lain dalam satu ayat. Yang kedua, tidak mengikut struktur tata bahasa baku. Dan yang terakhir, digunakan dalam situasi santai dan bukan formal. Seterusnya, kita pergi kepada contoh isu rojak yang pertama. Di sini saya sertakan tangkap layar aplikasi WhatsApp. Baiklah, dalam gambar perbualan WhatsApp tersebut, terdapat banyak penggunaan bahasa rojak iaitu campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu ayat. Antara contoh daripada perbualan ini adalah, jom guys, aku waiting ni kat bawah. Yang kedua, I cannot lah. Dan yang ketiga, I waiting you all kat kafe, okay? Okay, baiklah. Ayat-ayat ini mencampurkan perkataan Inggeris seperti waiting, cannot, I okay dan you all dengan struktur bahasa Melayu. Ini menyebabkan kesalahan sintaksis kerana struktur dan tata bahasa dua bahasa berbeza telah digabungkan dalam satu ayat. Antara punca penggunaan bahasa rojak ini berlaku adalah pengaruh media sosial dan internet. Pengguna terbiasa menaip secara ringkas dan tidak formal. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Pengguna bahasa rojak dianggap lebih santai dan trendy dalam kalangan remaja. Dan yang ketiga, kelemahan penguasaan bahasa baku. Setengah pengguna lebih fasih bercampur bahasa daripada menggunakan satu bahasa dengan betul. Dan yang terakhir, ingin berkomunikasi dengan cepat dan mudah difahami oleh semua pihak. Di sini saya sertakan juga ayat yang betul mengikut tata bahasa baku. Yang pertama, jom kawan-kawan, saya sedang menunggu di bawah. Yang kedua, saya tidak boleh datang. Yang ketiga, saya tunggu kamu semua di kafe ya. Dan yang keempat, kafe itu sudah ditutup. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh isu bahasa rojak yang kedua. Di sini saya sertakan gambar yang saya ambil daripada aplikasi WhatsApp. Okey. Daripada gambar perbualan tersebut, jelas dilihat bahawa terdapat penggunaan bahasa rojak iaitu campuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu ayat. Beberapa contoh ayat dalam perbualan itu ialah, yang pertama, you guys nak shopping je ke nak cuci mata sekali? Yang kedua, borrow korang dulu hehe. Yang ketiga, what time korang free? Dan yang terakhir, weekend mesti ramai people kan? Baiklah, kesemua ayat ini mencampurkan struktur dan perkataan daripada dua bahasa yang berbeza. Contohnya penggunaan you, guys, borrow, what time, weekend dan people dalam ayat yang berstruktur Melayu menyebabkan kesalahan dari segi sintaksis kerana struktur ayat menjadi tidak selaras dengan tata bahasa baku bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak dalam perbualan ini menunjukkan penyimpangan daripada struktur sintaksis bahasa Melayu baku kerana mencampurkan dua sistem bahasa. Walaupun biasa digunakan dalam komunikasi harian, pengguna seperti ini tidak sesuai untuk konteks rasmi atau penulisan akademik kerana boleh menjejaskan keaslian dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, di sini saya sertakan sekali ayat yang betul mengikut tata bahasa baku. Yang pertama, kamu semua hendak membeli belah atau sekadar melihat-lihat. Yang kedua, saya pinjam kamu semua dahulu ya. Yang ketiga, pukul berapa kamu semua lapang. Dan yang terakhir, pada hujung minggu mesti ramai orang bukan? Baiklah, saya rasa sampai di sini sahaja perbincangan kami pada kali ini. Jadi sebelum itu saya ingin membuat satu kesimpulan. Kesimpulannya, kerancunan bahasa merupakan satu isu yang menjejaskan ketulinan, keindahan dan kejelasan bahasa Melayu apabila berlaku campur aduk, kekeliruan makna atau penyimpangan daripada tata bahasa baku. Fenomena ini sering berpunca daripada pengaruh bahasa asing, media sosial serta sikap pengguna bahasa yang tidak menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul. Oleh itu, semua pihak termasuk individu, institusi pendidikan dan media perlu memainkan peranan yang penting dalam memelihara dan memartabatkan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa yang tepat, gramatis dan berperaturan dalam semua situasi komunikasi. Baiklah,
Saya rasa sampai di sini sahaja penerangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.